Netizen puji anak Alif Syukri bila minta kupas isu telur masam. Tak apa, Abah. Abang jawab lah. Ha? Macam tak sesuai lah, Abah. Macam tak... Satu sesi live daripada usahawan Datuk Alif Syukri bersama anaknya Amar Ahyan dilihat menjadi tumpuan netizen kerana sikap anak usahawan itu yang dilihat begitu matang dalam mengupas satu isu. Dalam live tersebut, Alif Syukri dilihat berseluruh dengan meminta anak sulungnya itu untuk mengupas isu semasa yang sedang hangat dan menjadi buah mulut netizen. Ketika Alif Syukri meminta Amar untuk mengupas isu telur masam dengan meminta anaknya bertanyakan soalan itu kepadanya, Amar dengan penuh beradab dan sopan menolak daripada menjawab isu tersebut dengan mengatakan ia sangat tidak sesuai untuk si anak menceritakan hal-hal sebegitu dengan ayahnya. Bagaimanapun, Alif Syukri tetap ingin mengupas mengenai isu tersebut sebelum dibalas Amar dengan teguran adalah lebih penting untuk rakyat Malaysia peka dengan isu peperangan di Iran. Video ini juga telah meraih pujian netizen ramai yang menyifatkan Amar seorang yang sopan dan beradab biarpun ada yang mempertikaikan sikap Alif bertanyakan soalan-soalan tidak sesuai kepada anaknya sendiri. Apa kau ramai mengenai telur masam? Apakah telur main masam? Kenapa betul soalan ni? Janganlah dulu nanti dulu aku dah sembang. Ha? Apa kau mengenai? Okey, Amai tanya abah jawab. Kita podcast hari ni. Podcast. Amai tanya abah lah, kenapa telur abah masam ke tak cakap? Tak nak, Abah. Ha? Ha? Tak jelah abah telur abah masam tak cakap. Janganlah, Abah. Ha, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Tak apalah abah jawab boleh. Tak apa, Abah. Abah jawab lah. Ha? Macam tak sesuai lah, Abah. Macam tak sesuai lah. Tak selesai. Tak sesuai. Anak tanya abah, ayah dia soalan-soalan macam ni. Telur masam. Ha. Okey, abah cerita boleh. Tak apa, tak apa. Tak apalah abah nak cerita juga. Pasal telur masam ni kan viral. Sabar cerita Semua orang telur masam sebab dalam seluar tu kan tak ada panas, berkuak, kena kain. Kalau dah tahu masam, dah cuci kita guna. Semua orang masam. Sekarang ni dunia tengah sibuk sebab ada peperangan Iran, tapi rakyat Malaysia tengah sibuk nak tahu kalau suami orang telur dimasam ke tak. Ya ke? Dunia tengah berperang, diorang kisah pasal telur masam ke tak. Tapi telur masam tu yang diorang guna ujung-ujung. Ikan perasaan masam sedap tak? Amat tak makan ikan masam. Tak makan? Tak. Apa makan? Ha. Kalau telur masam, dah cuci boleh makan tak? Sedap tak telur? Ha? Tak apalah, kita lupakan pasal telur masam. Apapun telur masam, kalau masam sebab panas apa, ujung-ujung kita boleh cuci. Okey, apa dia kata?